Alright, kita start kereta daripada jauh. Okay, kereta aku tak nampak lah sampai belah sana lah. Tapi korang tengok cuaca dekat luar ni memang panas gila. Puncher benda ni dia akan start kereta, dia sejukkan dalam kereta semua dulu 10 minit je, lepas tu dia akan padam balik. Lepas tu kita boleh adjust dia punya temperature untuk aircon juga kat sini. Okay, so back. Ni ada puncher lain lah dekat Honda Connect. Honda Connect ni bagi aku sangat-sangat puncher lah. Okay, Honda Connect ni dia ada dekat Honda City Hatchback RS Pack, City Sedan pun RS Pack juga. WRV tak salah aku dekat RS juga. HRV dia ada dekat semua spek. Civic tak salah aku ada dekat V and RS, and Honda CR-V semua spek pun ada juga. Okay, kereta seling kunci walaupun enjin semua dah start. So masuk kereta tak adalah panas. Okay, tak adalah panas. So boleh masuk kereta biasa je. Dia terus sejuk. Kalau korang nak tanya lagi pasal kereta-kereta Honda, korang just tekan beg biru kat bawah ni, ataupun bawah sini je, ataupun tekan link dekat bio. So easy yourself.